Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat bubur kacang hijau. Okey, jom kita tengok caranya. Ni saya ada kacang hijau dalam 2 cawan. Ni saya rendam sekejap sahaja deh. Kalau nak cepat kacang hijau kita masak, kena rendam semalam lah. Jadi saya rendam sejam lah, lebih kurang tu deh. Kita basuh bersih. Lepas tu kita nak rebus kacang hijau kita ni. Kalau kita rendam kacang hijau semalam sekejap saja kita rebus dia dah empuk. Tapi ni kita letak air banyak lah sebabnya kita rendam sekejap tadi ke. Sejam je. Jadi kena letak air banyak lah untuk bagi kacang hijau kita tu dia empuk. Ambil masa lama sikit. Tak apalah, kita rebus slow-slow deh. Saya guna dapur arang hari ni. Ni kacang hijau kita ni dia dah pecah-pecah biji dia. Boleh tengok ni. Dah kita rebus ni dalam 40 minit lah lebih kurang ni deh. Dengan api yang perlahan ni, dia dah pecah biji dia ni. Bila dia dah pecah biji dia gini, saya nak letak ni halia. Irisan halia dalam beberapa irisan lah. Halia ni kalau awak tak sendiri, awak boleh jah ketuk. Ni kita ada 2 helai daun pandan untuk kita masukkan ke dalam bubur kacang hijau ni. Kalau kita tak letak daun pandan ni, ia kurang rasa sedap lah. Bubur kacang hijau kita ni dah kurang, orang kata tak ada aroma. Kebanyakan kalau kita nak buat bubur jenis macam-macam jenis bubur, kena letak daun pandan tu. Dia baru wangi, baru sedap rasa dia. Lepas tu ni saya nak letak santan. Ni santan saya ni dalam RM3 saya beli deh. Sate, bukan kata sate pekat dak lah. Sate cair lah saya beli ni. RM3 banyak ni. Kalau dulu RM3 banyak lagi. Tapi harga santan ni saya kata mahal. Jadi RM3 tu boleh tak banyak sangat. Ni kita masuk sate saya ni beku lah. Saya beli banyak-banyak letak dalam peti ais. Nak guna mudah. Ni kita kacau deh bubur kita ni. Kena selalu kacau lah bila kita letak santan ni. Sebabnya kita takut dia pecah minyak. Pecah minyak tu dia berketul-ketul lah. Santan kita tu dia naik minyak. Tak sedap lah kalau kita makan macam nak gula buat bubur. Memang tak sedap kalau santan kita tu pecah minyak. Memang sekali-sekala kita kena kacau bubur kacang hijau kita ni. Ni nampak dia dah mendidih dah ni. Santan saya pun kata dah hacur sepenuhnya tu. Jadi kita nak letak lah nisel. Nisel ni saya letak dalam 2 keping ataupun gula Melaka. Tujuan kita letak nisel ni nak untuk warna dia tu lagi menarik. Dia tidak warna pucat. Dia jadi warna gelap sikit lah. Jadi comel lah warna bubur kita tu. Lepas tambahlah gula tu ikut kemanisan kita deh. Lepas tu garam tu jangan lupa letak. Baru naik rasa lemak dia. Kalau buat bubur kalau kurang garam pun dia tak sedap juga. Kita rasa manis saja-saja. Dia tak sedap. Ni saya letak sekali dengan sarung nisel ni. Orang tua-tua kata kalau letak dengan sarung dia gini, dia lagi sedap. Bila nisel kita cair tu, kita ambil buat keluar dah. Lepas tu kita nak masak lagi. Bubur kita ni dia cair deh. Dia cair, lepas tu ada satu bahan untuk bagi dia pekat. Dia memang cair. Awak boleh tengok ni. Lepas tu untuk memekatkan dia, kita kena letak sagu. Sagu tu jangan letak banyak sangat. Kalau letak banyak sangat, bubur kita nanti dia tak ada kuah lah. Sebabnya sagu tu memang dia akan memekatkan bubur kita. Ni kita masukkan sagu, lepas tu kita kacau-kacau. Boleh kata 4-5 minit gitu, boleh terus angkat dah. Walaupun sagu kita tu nampak masih putih lagi, tapi sagu tu akan kembang dengan sendiri bila dia kata duduk dalam bubur kita yang panas ni. Dia akan kembang sendiri. Awak boleh akak dah masa ni deh. Ni saya nak tunjuk bila bubur kita ni dia dah sejuk. Nampak tak? Sagu tu dia memekatkan bubur kita. Lepas tu dia kembang molek lah. Jadi letak sagu tu dah boleh terus angkat. Lepas tu biar dia kembang sendiri dia. Ni hasil bubur kacang hijau kita. Bubur kacang hijau kita ni hari ni istimewa sikit sebab kita ada letak halia. Sebelum ni kita buat bubur kacang hijau tak letak halia. Orang tua-tua dulu dia buat bubur kacang hijau dia letak halia supayanya orang ada macam angin dalam tubuh dia tak boleh makan kacang-kacang gini. Tapi bila kita letak halia, insya-Allah lah boleh kurangkan angin bila kita makan bubur kacang hijau ni. Rasa dia pun kata lebih beraroma. Tapi kalau boleh jangan letak banyak sangat lah halia tu. Nanti dia bang halia rasa tak sedap juga deh. Kuat bang halia. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.